Assalamualaikum adik kakak. 2-3 hari ni dah, ambo acak boleh DM, boleh mention ataupun ada juga orang tag nama ambo dalam komen. Hok mana hok buat semua ni nak tunjuk bahawasanya ada beberapa content creator hok lain. Dia cuba buat video hok meh-meh serupa dengan video ambo. Cuma gapo ambo nak royak adalah ambo beres. Atas beberapa faktor. Hok pertama ambo yakin idea ataupun ilham ni dia mari dari Tuhan puak kita belaka. Jadi tu rezeki lah, rezeki. Hok keduanya, segala konsep ataupun idea hok ambo buat dah tu, ambo yakin dia percaya bahawasanya ada dah orang lain buat sebelum ni. Ambo tak rasa claim tu idea ambo. Sebabnya dalam social media ni ada orang hok follower tak naik-naik, ada orang follower naik. Mungkin ada orang follower hok tak naik-naik ni biasa buat dah idea supaya ambo, cuma dia tak ada rezeki, view dia tak naik, follower tak naik. Tapi ambo ada rezeki untuk view naik dan follower naik. Hok ketiga, dia boleh memeriahkan suasana lah. Ambo pun suka tengok hok video set-set awak komen, mention nama ambo tu. Ambo tengok, sedap juga dia buat. Apa ambo tak terfikir lagu tu. Jadi dia lebih meriah lah suasana tu. Hok keempat, mungkinlah ada follower ambo ingat ambo ni memang full time content creator. Tak. Setakat hari ni, setakat ambo rekod video ni, ambo masih ada kerja tetap, ambo masih ada pendapatan bulanan lah. Jadi saya awak kena faham. Ada content creator ni, dia memang full time content creator, jadi duit pendapatan dia pun mari ikut content creator lah. Jadi content creator ni, tak mudah, payah. Sebab hari-hari kena memikir idea, hari-hari kena perah otak nak buat video. Jadi mungkinlah melalui video ambo tu dia jadi idea untuk buat video sendiri. Jadilah PT ke buat dia. Kalau sungguh gitu, kira sedekah lah. Moga-moga jadi sedekah ke ambo lah. Penutupnya, ambo faham. Orang hok komen, hok mention, hok DM ni dia prihatin. Sebab apa dia prihatin? Dia sayang ke ambo lah. Follower-follower ambo ni. Sebab tu dia nak royak ke ambo ada orang buat video nak meh-meh dengan video ambo. Tapi secara konklusinya, ambo beres. Tak ada gapo. Jadi kalau ada content creator hok tengok video ambo sebelum ni, hok berasa duk ngak nak buat konsep meh-meh lebih kurang tu, teruskan. Kalau boleh tag nama ambo nak tengok juga. Gitu dah, beres belaka.